Saya Puan Nini Zuraini binti Abdullah daripada Osiris Empire Negeri Sembilan. Kami adalah pengeluar kretek lobak merah Travia. Okey, di program tadi tu apa yang saya dapat adalah basic tentang AI, ya. Dan juga bagaimana kita nak buat website tu dengan menggunakan Google Site. Macam mana kita nak attach gambar, seterusnya yang melengkapkan dalam satu website tersebut lah. Jadi itu sangat-sangat membantu sebenarnya. Dengan kesan-kesan AI ni sekarang zaman-zaman teknologi yang sangat pantas. Jadi kita pun kena bergerak dengan lebih pantas lah. Dengan penggunaan AI ni kita melangkah, ia akan membantu percepatkan tugasan-tugasan kita dan menaikkan lagi productivity. Dengan jangkaan kita harap dengan adanya AI ni kita punya produk akan lebih meluas dengan lebih pantas, lebih cepat dan lebih tepat. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada MPC kerana menganjurkan program sedemikian rupa untuk usahawan-usahawan kita. Dan ia sangat-sangat penting pada semua usahawan, terutama yang mereka betul-betul tak ada asas ni. Jangan takut sebab apa, ramai yang takut tentang IT sebenarnya. Tapi sebenarnya boleh dibuat. Semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu AI ni sebab zaman sekarang ada zaman teknologi yang sangat pantas. Paling tidak pun diorang kena tahu, kena belajar dan kena praktikkan.